Okey, Assalamualaikum. Hari ni aku warming up sikit, hiking lah sikit. So sambil kita rehat. Sambil rehat sebelum nak memacak ni. Dah tergelincir dah aku. So ni kita nak memacak. Aku rasa ni 45 degree juga ni. Separuh jalan kita dekat Sirepak ni. So kita tengok pokok apa yang ada. So ni pokok ni biasa memang ada tepi-tepi jalan. Semak-semak memang ada. So ni ID dia, pokoknya berbulu. Bulu yang nampak bulu. Buah dia biasanya warna purple macam ni kalau dah masak. So ini adalah senduduk bulu. So khasiatnya biasa orang dulu pakai ni, bila ada luka kecil, pendarahan, tergesel atau luka, dia akan ramas ataupun tumbuk daun ni. Kemudian dibuat tampalan lah. So ini dia membantu untuk keringkan luka, hentikan pendarahan.